Semalam ana terima 2-3 maklumat daripada sahabat-sahabat. Dia buat fake account, dia tulis nama Abu Anas, pakai baju kuk warna merah. Kita tak ada baju kuk warna merah tu. Nah. Jadi dia tu semangat, kita tahu tu gambar dia panggil gambar AI. Gambar AI ni gambar karut lah, gambar AI dia panggil dah. Jadi apa dia buat? Ni. Apa dia buat tuan-tuan? Dia buat gambar kita, dia kata ni TikTok Abu Anas duk minta derma yang jahat ni. Ni lagu ni dah. Ni nampak, kalau nampak. Kalau tengok di Facebook kita ada iklan. Hak jahat laginya, dia buat gambar Tuanku Sultan. Ada video tu tersebar di seluruh dunia. Jadi kita menafikan hari ni semua fake account. Dia tulis apa ni, account real Datuk Abu Anas, maka kita menafikan benda tu tak ada. Tipu belaka. Semua tu jahat karut. Video-video yang ada kait dengan Sultan Hafizahullah itu semuanya video fitnah. Dan kita telah maklumkan kepada sahabat kita, polis. Dia kata Abu Anas kena buat report polis supaya kalau apa-apa terjadi, kita sudah ada bukti bahawa kita telah menafikan perbuatan itu. Na'udzubillah lah. Kata belaka, Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum. Ya Allah, jagalah kami daripada kejahatan para penjahat. Tak ada kerja nak tipu orang, guna gambar orang lain. Kenapa awak jahat gitu? Ini masalah yang berlaku. Dan satu lagi, hotok main alam maya, dia main alam nyata. Yang ada orang sahabat kita baru ni hantar WhatsApp mari, ada sekumpulan pemuda-pemuda ni, budak-budak ni duk pergi jajak di rumah orang. Dia ni wakil daripada Pondok Sungai Durian, daripada Abu Anas. Wakil apa? Wakil apa? Wakil Sukutik Derma. Maka sekali lagi saya menafikan semua kutip apa ni, pemungut derma yang guna nama Abu Anas atau guna Pondok Sungai Durian. Kita nafikan hari ni sekerah-kerahnya. Tak ada kita lantik sesiapa. Siapa dia mengaku dia penipu, tak kira lah laki-laki atau perempuan, dua-dua tu penipu, penjahat belaka. Allah Ta'ala lah, kita serahlah mereka Allah untuk ambil tindakan atau hentikan kejahatan itu. Dan juga termasuk jugalah fake account yang buruk-burukkan kita dan pondok ini pun kita serah kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberi hidayah kepada mereka supaya berhenti ataupun ambillah tindakan yang sesuai. Ya Rabbal Alamin. Itu jelah makluman kita. Jadi para jemaah sekalian, jangan mudah percaya. Mentah tengok Abu Anas pakai holo piti tak kaya, kawin tak ada masa-masa, duit tak masuk Sungai Durian. Jadi apa-apa iklan derma ke, binaan mabna ke, apa saja yang kita nak, kita akan maklum di sini selepas kuliah ini secara otoritinya di sini. Kalau tak ada hak ni tak usah percaya, tipu belaka tu. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.